Okay guys, Jisuo Life ada keluarkan satu table fan yang cantik ni. Ini adalah Jisuo Life Table Fan Pro 3. Gabak besar macam ni sampai kat rumah aku. Dan jom unbox. Tengok apa ada dalam kotak kipas Jisuo Life yang cantik ni. Nampak? Ada dua lapis kotak. Jadi kita buka lapisan yang kedua. Packaging dia memang sangat mantap, babe. Okay, dalam kotak ni korang akan dapat satu manual book yang mana bacalah untuk pengetahuan umum. Kalau tak nak baca pun tak apa. So, kabus ni kita buang. Dan ini adalah kipas dia. Serius, premium sangat. Sesuai lah dengan harga dia. Okay? Selain dari kipas ni, dia ada juga bagi satu kotak kecil aksesori dalam ni. Okey, kita tengok apa ada dalam aksesori kotak ni. Satu kabel Type A, Type C yang korang boleh gunakan untuk cas kipas ni. Yes, kipas ni boleh cas. Jadi korang boleh bawa dia ke mana-mana. Tak perlukan korang cocok kat power plug pun tak apa. Cas penuh-penuh and then korang boleh bawa. Lagi-lagi kalau korang suka pergi bercuti tu kan. Okey, kipas ni. Design dia cantik, babe. Ada macam cermin kat depan ni. Ini adalah lampu tau. Belakang ni dia punya filter. So korang boleh basuh sebulan sekali, 2 bulan sekali ke kalau korang selalu gunakan dia. Tapak dia memang sangat kokoh kalau korang letak dekat atas meja ataupun atas lantai ke. Dan ini adalah button-button dia. Button on off, button untuk kita adjust dia punya pusingan kipas dan tombol untuk kita adjust dia punya kelajuan. Korang tekan je button on, kipas akan terus berpusing macam ni. Memang angin dia sedap dan yang bestnya dia ada teleng. Jadi korang boleh kipaskan satu meja tau. Lepas tu kan, dekat sini korang boleh adjust lah nak bagi kipas ni dia punya function macam mana, mode-mode dia. Dan tombol ni untuk korang adjust dia punya kelajuan. Nampak? Dia berubah-ubah kelajuan dia bila korang pusingkan tombol ni. Dekat belakang ni ada juga butang tau. So butang bawah ni adalah butang lampu. Bila korang tekan je butang lampu ni, lampu akan menyala. Cantik sangat. Okey, ini warna hijau tau. Dekat bahagian atas dia satu lagi butang. Kalau korang tekankan, dia akan tukar-tukar warna. So selain daripada korang boleh jadikan sebagai kipas, korang boleh juga jadikan sebagai lampu untuk korang shoot konten. Lagi-lagi untuk korang yang suka makeup ke, suka buat video-video estetik ke, ini adalah kipas yang korang dapatkan. Bateri habis, korang boleh charge je gunakan kabel Type C. Ini adalah lubang dia. So guys, kipas awesome cantik daripada Jisuo Life ni. Memang harga dia mahal tapi berbaloi sangat. Dapatkan dalam link dekat bawah kalau korang mampu. Hahaha.